Oh, Assalamualaikum. Okey, saya ada satu barang. Masing mainan. Ini bukan mainan untuk anak-anak saja. Saya rasa orang dewasa pun main ni. Thunder Charge. Dia bagi propeller dia, charger, USB charge. Kipas tu kalau rosak ni, material dia ringan. Kena charge dulu. Kalau kira, kita try je on. Ni dah ada bateri ke belum? Belum ada. Okey, kita ambil bateri sekejap. Okey, bateri. Tak ada bateri kot. Rasa kena charge dulu ni. Kita charge dulu nanti saya akan buat video bila penggunaan. Buka tengok driver dia. Kita buka sini. Okey, untuk charge. Okey, bateri tak sambung. Okey, kita sambung bateri dulu. Jadi nanti nak charge ni nak kena cabut lah. Ni on, ni off. On. Dah, try off dulu baru on. Okey, baru connect. Okey, nak off on dulu. Terbaik. Saya tak pandai kontrol lagi. Kena saya tunjuk video. Ni kontrol lah. Sekarang ni tak pandai lagi. Tak tahu nak kontrol macam mana ni. Tengok orang buat senang je. Terbaik tengok. Kontrol ni kena belajar sikit. Okey, untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa tolong komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.